Keterangan eksklusif saksi ke-49 dan ke-50. Guru dedah diari Zara diimbas untuk simpanan sekolah. Ini kes Zara Khairina. Segmen 1, intro dan pengenalan kes. Assalamualaikum dan salam Aku Studio. Selamat datang ke liputan mendalam inkues yang menggemparkan negara, kes kematian Allahyarhamah Zara Khairina binti Mahathir. Hari ini kita bedah siasat prosiding hari ke-41 bertarikh 21 November 2025 di Mahkamah Coroner. Keterangan dua orang saksi penting telah diambil. Saksi ke-49, Puan Yuslina binti Badrum, seorang warden asrama, dan saksi ke-50, Puan Solehah binti MD Noh, seorang guru SMKA Tun Datu Mustafa. Fokus hari ini, isu paling sensitif, peranan warden, isu buli lisan dan pendedahan mengejutkan tentang diari peribadi Zara yang telah diimbas dan dikongsi sesama guru. Ini adalah pendedahan yang anda perlu tahu. Teruskan tontonan. Segmen 2, Warden bersaksi, Puan Yuslina, saksi ke-49. Kita mulakan dengan Puan Yuslina binti Badrum, guru dan warden asrama. Keterangan beliau memfokuskan kepada skop tugas warden, sistem asrama dan siasatan dalaman sekolah. Puan Yuslina mengesahkan bahawa skop tugas warden melibatkan kebajikan, keselamatan dan pengurusan pelajar dari jam 4.30 petang hingga 11 malam, diikuti status on call selepas itu. Rondaan hanya dibuat mengikut keperluan, terutamanya jika lampu dom masih menyala. Isu kritikal dibangkitkan, sistem ketua dom. Puan Yuslina akui sistem ini wujud untuk memastikan pematuhan peraturan. Walau bagaimanapun, beliau menafikan sistem ketua dom diberikan kebebasan sepenuhnya tanpa pemantauan rasmi. Beliau juga tidak terlibat dalam lantikan ketua dom dan tidak tahu tentang ketua dom yang membuat peraturan bilik sendiri. Puan Yuslina mendedahkan sekolah menjalankan 3 siasatan dalaman. Yang pertama pada pagi 16 Julai 2025, melibatkan ahli dom Zara dan pelajar senior tingkatan 4. Hasil temu bual mendapati pelajar senior mengambil tindakan menyiasat sendiri kes kecurian yang diadu dengan memanggil Zara ke bilik dom lain untuk soal siasat. Walaupun menafikan bersikap agresif fizikal, Puan Yuslina tidak bertanya sama ada mereka menggunakan kata-kata kesat. Beliau bersetuju mengikut pemahamannya, buli adalah apa-apa perbuatan menyinggung atau menyakiti seseorang, termasuk secara lisan. Ini adalah pendedahan paling mengejutkan dari saksi ke-49. Puan Yuslina mengesahkan beliau membaca dan membuat salinan fizikal atau fotokopi serta salinan digital atau scan atau imbas diary-diary peribadi Zara. Tujuannya untuk rujukan siasatan dalaman kerana Zara dalam keadaan kritikal dan atas permintaan Mama Zara melalui Cikgu Nur Asimah. Salinan digital diary itu dikongsikan kepada 4 nama termasuk pengetua dan PKM. Yang lebih serius, di akhir keterangan beliau turut mengaku telah berkongsi salinan diary tersebut kepada beberapa orang guru lain melalui WhatsApp yang bukan pihak berautoriti. Apabila ditanya oleh Hakim Coroner tentang perasaannya jika diary peribadinya dikongsi, Puan Yuslina menjawab, saksi tidak suka perkara itu dikongsikan. Ini menimbulkan persoalan besar tentang etika dan privasi. Segmen 3, Guru bersaksi, Puan Solehah, saksi ke-50. Kini beralih kepada saksi ke-50, Puan Solehah binti MD Noh. Keterangan beliau mengesahkan beberapa perincian sensitif, terutamanya yang melibatkan keluarga dan tindakan sekolah. Puan Solehah mengesahkan beliau menziarahi Zara di Hospital Queen Elizabeth pertama pada 17 Julai 2025. Di sana beliau terdengar perbualan keluarga Zara tentang tidak mahu menjalankan bedah siasat atau postmortem. Beliau mendengar Makcik Zara menyatakan, kami sudah berbincang yang kami tidak mahu buat postmortem sebab kami mahu mempercepatkan pengebumian Zara. Disusuli kata-kata atuk saudara Zara. Puan Solehah mengesahkan maklumat penting. Beliau dimaklumkan oleh guru lain bahawa pada malam kejadian, Zara dipanggil ke dom lain dan dimarahi dengan perkataan kesat seperti bodoh dan sial oleh pelajar senior berkaitan kes kecurian.
Beliau menegaskan sehingga hari keterangan beliau di mahkamah, Mama Zara tidak pernah diberitahu mengenai laporan siasatan dalaman dan sesi kaunseling terhadap pelajar-pelajar yang terlibat. Puan Solehah bersetuju bahawa kejadian yang menimpa Zara pada malam itu boleh dikategorikan sebagai buli lisan disebabkan wujudnya perkataan-perkataan kesat dengan nada marah yang boleh menyebabkan gangguan emosi. Kedua-dua saksi mengesahkan wujudnya tindakan yang boleh dikategorikan sebagai buli lisan dan yang paling utama, wujudnya cubaan menyimpan maklumat sensitif daripada keluarga mangsa. Segmen 4, Rumusan dan Isu Etika. Jadi, apakah intipati hari ke-41 ini? 3 perkara utama. Pertama, kedua-dua saksi bersetuju kejadian boleh dikategorikan sebagai buli lisan. Kedua, pengakuan warden mengimbas diary Zara untuk simpanan sekolah dan kongsikan kepada guru lain yang bukan berautoriti. Ini adalah pelanggaran privasi peribadi yang sangat serius. Ketiga, pengesahan Mama Zara tidak pernah dimaklumkan tentang hasil siasatan dalaman dan sesi kaunseling terhadap pelajar terlibat. Semua ini membawa kita kepada persoalan, adakah hak privasi seorang pelajar yang meninggal dunia itu dihormati dan sejauh mana usaha sistematik sekolah untuk mengelakkan liability. Segmen 5, Penutup. Inkuesi ini adalah pencarian kebenaran. Pendedahan dari saksi-saksi hari ini menunjukkan pergelutan antara pengurusan sekolah dan keperluan ketelusan kepada waris. Jangan ketinggalan liputan kami yang seterusnya, tekan butang subscribe di bawah dan aktifkan loceng notifikasi. Apa pendapat anda tentang diary Zara yang diimbas dan dikongsi ini? Adakah tindakan sekolah itu wajar? Kongsikan pandangan anda secara berhemah di ruangan komen di bawah. Kami akan terus melaporkan. Terima kasih kerana menonton. Kami dari Aku Studio. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, kami serahkan roh Allahyarhamah Zara Qairina Mahathir ke dalam rahmat-Mu. Ampunkanlah segala dosa dan kesilapannya, lapangkanlah kuburnya, cahayailah ia dengan nur-Mu dan tempatkanlah dia di syurga-Mu yang tertinggi bersama golongan yang Engkau cintai. Ya Allah, limpahkanlah ketabahan, kesabaran dan keredaan kepada kedua ibu bapa dan seluruh keluarga Zara. Ringankanlah hati mereka dari kesedihan yang amat mendalam ini dan kuatkanlah jiwa mereka dengan iman. Ya Allah, kami memohon keadilan yang sempurna untuk Zara. Tunjukkanlah kebenaran dan bimbinglah pihak yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan kes ini dengan telus dan adil. Berikanlah hukuman yang setimpal bagi sesiapa yang terbukti bersalah agar menjadi pengajaran. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah, doa dan zikir Allahyarhamah Zara Qairina. Lindungilah kami semua daripada kezaliman dan kemudaratan. Amin. Ya Rabbal Alamin.